Baru je nak angkat tabir, tiba-tiba rasa nak terkencing. Ada wuduk, tiba-tiba rasa macam tak selesa, rasa macam was-was, rasa macam air kencing nak menitis-nitis. Jadi kena ambil wuduk lagi, ulang alik ambil wuduk. Jadi rasa pun penat. Bila buat solat, bila sujud, rasa macam perut menyocok-nyocok, rasa nak terkencing kan. Jadi kena ulang alik, ambil wuduk, semayang balik, ambil wuduk, semayang balik. Jadi kita akan rasa macam tak selesa, rasa macam kepala berserabut, rasa macam marah kan. Dan kadang-kadang tu bila kita rehat kat rumah, tengok-tengok TV atas sofa, selang 5 minit, 10 minit terkencing, 5 minit, 10 minit terkencing, ulang alik tengok kencing. Tengok kita nak buat aktiviti harian kita pun rasa tak selesa. Ini adalah tanda-tanda awal prostat anda membengkak. Tapi anda tak perlu risau lagi, sebab sekarang ni dah ada cara untuk membantu anda dan untuk mengatasi masalah prostat bengkak ni. Amalkan 2 biji satu hari, pagi dan malam. Mudah je kan? Dan lepas ni anda tak perlu risau lagi dengan masalah kencing anda ni. Anda akan hidup dengan lebih selesa. Cubalah. Total Man Better Life Advance sekarang.